Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan sesi kali ini, mari kita meninjau secara menyeluruh berkenaan topik-topik sistem khilafah Islamiyah. Antaranya ialah, pertama, perbezaan gelaran ketua agama Islam. Kedua, sistem khilafah Islamiyah. Ketiga, konsep khilafah dan imamah. Keempat, bidang kuasa sistem khalifah. Kelima, model atau ciri-ciri pemerintahan dalam Islam. Dan keenam, cabaran dan krisis dalam institusi khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Madya Dr. Abu Hanifah Haris daripada Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya. Jadi untuk perbincangan berkenaan pendahuluan sistem khalifah, yang penting adalah untuk kita tahu berkenaan dengan definisi khalifah itu sendiri. Khalifah adalah berdasarkan ataupun berasal daripada perkataan Arab khulafa yang bermaksud orang yang menyusul setelah orang yang terdahulu ataupun pengganti kepada orang yang lalu. Jadi umumnya kita boleh faham daripada istilah ini merujuk kepada pengganti. Pengganti itu siapa? Pengganti ini merujuk kepada setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tak ada pemimpin yang menggantikan. Jadi sebab itulah munculnya istilah khalifah itu merujuk kepada pengganti kepada baginda SAW. Dalam konteks yang lebih mendalam ataupun dalam konteks yang lebih detail, kita boleh simpulkan khalifah ini merujuk kepada pemimpin ataupun ketua tertinggi bagi umat Islam. Dalam sebuah negara, perlu ada seorang pemimpin yang akan bertindak sebagai ketua negara dan ketua pentadbir. Jadi dalam konteks inilah jawatan khalifah itu menjadi sangat penting, terutamanya untuk kita ada seorang pemimpin yang boleh memimpin sebuah negara Islam dalam konteks bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga dalam konteks sebuah pemimpin tentera, pemimpin kerajaan dan juga pemimpin dalam hampir semua aspek. Jadi dalam konteks inilah khalifah itu penting sebagai pewaris kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam konteks dunia Islam, kalau kita pergi lebih mendalam sistem khilafah dan juga jawatan khalifah itu, kita boleh pecahkan kepada beberapa tahap lah. Yang pertama, sebagaimana yang sedia maklum, khilafah yang pertama di bawah Khulafa Ar-Rashidin, yang mana merujuk kepada khalifah-khalifah yang hebat ataupun yang rasyid, kan, yang menonjol dan yang unggul. Jadi umumnya Khulafa Ar-Rashidin itu merujuk kepada 4 orang khalifah lah, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Tetapi ada juga ulama yang memasukkan juga beberapa khalifah yang lain, Umar Abdul Aziz misalnya, yang dikategorikan juga sebagai Khulafa Ar-Rashidin, walaupun ini pendapat yang tidak begitu popular. Dan ada juga khilafah lain yang muncul kemudiannya. Setelah itu khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, dan kemudian berpindah khilafah Bani Umayyah itu ke Spanyol ataupun Andalusia, dan muncul kemudiannya khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, di Iraq. Dan setelah pada abad ke-13 khilafah Abbasiyah ini tamat, maka muncullah khilafah yang terakhir, iaitu khilafah Uthmaniyah yang berpusat di Turki, yang bertahan sehingga awal abad ke-20 ataupun tepatnya pada tahun 1922. Jadi ini secara umumnya adalah latar belakang berkenaan dengan sistem khalifah. Berkenaan dengan perbezaan gelaran ketua agama Islam, dalam konteks ini kita kena memahami berkenaan dengan perbezaan antara beberapa gelaran yang merujuk kepada ketua agama Islam. Umumnya, kebanyakan masyarakat mungkin melihat khalifah itu sebagai seorang pemimpin negara saja, sebagai pemimpin
dalam konteks politik ataupun pentadbiran. Tetapi yang penting juga untuk tuan-tuan faham adalah dalam konteks khalifah ini, konotasi ataupun ikatannya bukan hanya dalam konteks sebuah pemerintahan yang bersifat politik kedudukan ataupun pentadbiran saja. Tetapi sebenarnya dia lebih luas dan sebenarnya juga merangkumi aspek agama. Jadi seorang khalifah bukan sahaja bertanggungjawab untuk urusan pentadbiran sebuah negara, tetapi juga pada masa sama membawa satu maksud ataupun satu asas yang juga berkaitan dengan aspek keagamaan. Sebab kita sedia maklum dalam Islam, agama tidak dapat dipisahkan dalam politik. Ini berbeza dengan sistem pemerintahan di luar daripada dunia Islam, yang mana kita sedia maklum pada hari ini apa yang dipanggil sebagai sekularisme yang memisahkan agama daripada politik, sebagaimana yang berlaku di dunia barat dan juga di Turki kan pada hari ini. Tetapi dalam konteks ini, sistem yang diamalkan di Eropah ataupun di luar dunia Islam itu memang kita nampak konteksnya cuba pisahkan agama itu. Jadi dalam konteks khalifah itu, memang umumnya berkait rapat antara seorang pemimpin kerajaan, ketua negara, juga pada masa sama merangkap ketua agama. Jadi sebab itulah kalau kita pergi secara lebih mendalam, sebenarnya konteks khalifah itu adalah satu jawatan yang berat, bukan hanya dalam konteks seorang pemimpin kerajaan, tetapi juga ada ikatan agama di situ. Sebab itulah dalam sistem khalifah, sumber tertinggi ini adalah Al-Quran dan juga hadis. Jadi dalam konteks ini, seorang khalifah perlu merujuk kepada Quran dan hadis sebagai sandaran kepada pemerintahannya. Ini mungkin berbeza dengan sistem lain, yang mana contoh saya sebut adalah sistem dipanggil imamah. Kan? Imamah ni seorang pemimpin imam. Imamah ni imam yang umumnya merujuk kepada seorang pemimpin agama. Misalnya seorang imam, seorang mufti, qadi dan sebagainya. Jadi ikatan itu hanya dalam konteks agama semata-mata. Tetapi khalifah itu ikatannya adalah luas ataupun lebih mendalam, kerana seorang khalifah tidak hanya bertanggungjawab menguruskan urusan berkaitan pentadbiran negara dan kerajaan, tetapi juga pada masa yang sama perlu menguruskan juga hal ehwal keagamaan. Yang mana kita sedia maklum Islam itu syumul dan merangkumi bukan hanya aspek politik, tetapi juga diikat dengan ikatan agama. Jadi dalam konteks ini, umumnya ada beberapa panggilan lah. Cuma yang penting di sini adalah dua. Umumnya adalah dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama imamah tadi, yang umumnya merujuk kepada pemimpin agama semata-mata, seorang imam, seorang qadi, seorang mufti. Dan kedua adalah jawatan ataupun gelaran yang dipanggil sebagai khalifah, yang bukan sahaja seorang ketua pentadbir, ketua kerajaan, tetapi pada masa sama juga merupakan ketua agama, kerana ikatan yang diberikan kepada khalifah itu, yang kita sedia maklum memang merupakan waris ataupun pewaris kepada Nabi Muhammad SAW.